ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya sekarang salah seorang peserta program khas Ramadan Talaqi dan Tadarus 30 juzuk Al-Quran bersama Syekh Abdullah Subhi Mar'i. Mungkin boleh kenalkan diri dan dari mana? Saya Puan Nur Aliza Abdul Malik. Saya daripada Cyber South. Masya Allah, daripada Cyber South. Macam mana tahu program ni? Sahabat yang kenalkan. Tapi memang saya biasa juga dengan nasyid Quran ni sebab daripada awal penubuhan dia 2017 ke 18 saya dah memang ke sini tapi jarang, tak pernah lah mengikuti apa-apa kan. Jadi bila kawan offer, seronok sangat ya Allah, Ustazah, seronok sangat. Masya Allah. Adakah ni kali pertama pesertai program khas Ramadan? Ya, program ni kali pertama, tahun pertama dan InsyaAllah mudah-mudahan doakan saya lah untuk istiqamah untuk tahun-tahun yang berikutnya. InsyaAllah. Jadi Hajah, ni tahun pertama Ramadan bersama program khas Ramadan dengan Syekh Abdullah. Ya. Pastinya Ramadan kali ni berbeza dengan Ramadan sebelum ni. Mungkin Hajah boleh kongsikan pengalaman Hajah tu. Kita sebagai manusia biasalah menyemak setiap helaian Al-Quran tu memang saya tak dapat lah. Kadang-kadang masuk program tadarus baru jalan, istiqamah tu tak ada. Tapi sejak program ni saya dapat menyelak sama-sama dengan ustaz kan. Jadi saya memang rasa seronok sangatlah kan. Saya tahu maknanya dan hadis-hadis yang disampaikan, doa-doa yang disampaikan tu saya memang bersyukur sangat. Masya-Allah. Jadi Hajah dekat luar sana ramai yang belum lagi rasa kemanisan, kelazatan yang Hajah rasa ni. Betul. Mungkin Hajah boleh kongsikan perasaan Hajah tu. Macam mana hari-hari dalam Ramadan? Hajah datang pagi-pagi dah sampai dah. Saya bangun pagi lepas sahur tu dah memang ready dah. Walaupun awal pagi kan. Saya punya terujanya tu pukul 7.40 saya dah gerak daripada rumah sebab it takes about 30 minit tak sampai. Tapi saya punya terujanya tu kan sebab datang sini dapat solat duha, jumpa kawan-kawan yang biasa. Jadi saya rasa pada kawan-kawan yang lain saya akan sampaikanlah. Saya dah ramai pun saya sampaikan dan mereka tak sempat nak masuk untuk tahun ni. InsyaAllah dia kata tahun depan akan cuba masuk. Jadi saya nak berkongsi pengalaman dengan mereka lah. Saya tak dapat kat mana-mana. Saya rasa kat sini sajalah. Hajah mungkin boleh kongsikan apa istimewa program ni yang mungkin tak ada tempat lain. Apa istimewa program khas Ramadan ni? Program ni khasnya kita dapatlah bertadarus dan bertalaqi Al-Quran tu dengan Ustaz Syekh dan dia memang teliti orangnya kan. Jadi memang setiap ayat baik tu bacaan dia tu sampai boleh mengalirkan air mata lah kalau saya mendengarnya. Jadi sama-samalah kita sama-sama hayati, kita sama-sama ikuti program ni yang saya rasa banyak sangat dia punya kebaikan kan. So saya rasa patut diteruskan dan saya akan cuba untuk masuk lagi lain program di Nasyid Quran lah. InsyaAllah. Moga-moga Allah terus memilih kita menjadi ahli Quran. Sabda Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. InsyaAllah. Moga-moga manfaat daripada program ini lebih ramai lagi yang dapat insyaAllah. InsyaAllah. Apa harapan Hajah? Mungkin Hajah boleh kongsi. Harapan saya tentang program ni ke tentang terpulang Hajah nak kongsi harapan Ramadan, kesan daripada program harapan ni. Saya Ramadan kali ini saya keluar daripada Ramadan saya jadi orang yang lebih baik atas asbab saya menyertai program ni sebab banyak sangatlah kebaikannya. Kalau kita dah ambil kebaikan, banyaklah kebaikan kan. Kalau kita minta keburukan, banyaklah keburukan. Tapi tak ada, langsung tak ada. Penuh dengan kebaikan, keberkahan, keberkatan. Saya bersyukur saya dipilih Allah untuk hadir program ini.
Masya Allah, subhanallah. Moga-moga Allah terus membimbing kita agar kita digolongkan dalam hamba Allah yang Allah redha dengan, insya-Allah. Moga-moga mujahadah kita, jihad kita, hadir majlis ilmu ni, insya-Allah sebagaimana sabda Nabi SAW, sesiapa yang keluar untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan perjalanannya menuju syurga-Nya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Akhir kalam daripada hati Hajah yang mungkin ingin diluahkan atau dikongsikan dengan sahabat-sahabat kita. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Nasyid Quran kerana menyediakan pelbagai aktiviti yang berkaitan dengan Islam, dengan agama, dengan Al-Quran especially, terutamanya Al-Quran. Ya. Siapa yang ingin mendalami Al-Quran, datanglah sini. Terlampau banyak program ni. Dan juga solat-solat sunatnya, solat-solat tasbih yang Ustazah bimbing. Amin. Saya bersyukur sangat. Itu saya minta, saya mohon siapa yang mendengar, siapa yang menengok ni, marilah kita datang beramai-ramai kalau ada kesempatan. InsyaAllah kalau kita adakan masa tu, Allah adakan masa tu untuk kita. Betul ya Ustazah kan? Itu sajalah harapan saya. Alhamdulillah. Ada yang ingin diperkatakan? Tak ada. Saya syukur Alhamdulillah lah. Saya terpilih oleh Allah datang ke sini. Itu saja. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Jazakillah khairan jazak, barakallahu fiik. Terima kasih banyak Hajah, insya-Allah. Ukhuwah yang terbina kerana Al-Quran dengan sahabat-sahabat, dengan peserta-peserta lain, insya-Allah akan berkekalan hingga ke syurga-Nya, insya-Allah. Itu yang kita doakan. Jazakillah khairan jazak. Insya-Allah kita akan bersama dengan peserta yang lain dalam program khas Ramadan, Talaqi dan Tadarus 30 juzuk Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.